Alright cikgu, kita ada soalan daripada Wan PA. Dia cakap, aircon dia, air menitik ikut depan tapi selepas sejam. Mercik-recik, basah dia basah tilam dia. Macam mana nak buat tu? Ada. Soalan daripada Wan PA. Alright. So, terima kasih Wan PA sebab mengajukan soalan tu. Dan sebenarnya Wan PA, bukan awak seorang saja yang menghadapi masalah ni sebenarnya. So sebenarnya banyak lagi orang yang menghadapi masalah yang sama. Sebab masalah ni sebenarnya memang boleh dikatakan 90% pengguna aircon akan kena masalah ni. Akan kena, betul. Akan kena. Okay. Tapi kena tahu juga kan apa sebab dia kena. Itulah nak tahu juga sebab kena. Sebab kat rumah saya pun aircon macam tu juga tu. Okay. So punca dia jadi masalah macam ni adalah tentang berapa kerap dia servis aircon tu. Sebab punca dia adalah saluran air. Okay, dekat aircon kita ni dia ada satu saluran air, dia punya tray dia. Okay. So dekat tray tu dia ada kiri kanan dia ada dia punya saluran air buang dia. So dekat saluran air buang tu lah yang tersumbat. So bila kita guna aircon 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tak pernah diservis, so habuk-habuk yang disedut tu dia akan jatuh, dia akan tersumbat dekat bahagian saluran air buang dia dan dia akan block dekat bahagian pipe dia tu lah. So maksudnya bila kita tak servis, saluran tu tersumbat, itu yang membuatkan kita pakai aircon kita air keluar ke depan. Air tu tak boleh nak keluar, tak boleh nak buang lah senang kata. So dia menitik lah Betul. Sebab tu tadi bila soalan tu kata 1 jam baru nak keluar air. Kan? Betul. Okay. Kenapa 1 jam baru dia nak keluar air? Sebab air aircon ni sebenarnya dia keluar tak banyak. Okay, dia tak banyak. So jadinya masa dia baru on, aircon tu baru nak start sejuk kan. So air tu baru nak dibuat. Okay, so jadinya bila air tu bertambah sama 1 jam, takung air tu penuh, barulah dia overflow. Sebab itulah selepas 1 jam baru air tu keluar. Patutlah. Kadang baru buka elok je kan. Dalam lama menitik betul lah. So masalah dia simple je sebenarnya. Masalah dia saluran air buang dia tersumbat. So jalan penyelesaian dia macam mana? Jalan penyelesaian dia sangat-sangat senang. Ini kalau DIY sendiri tak payah keluar modal. Tak payah keluar modal. Okay. Apa nak kena buat? Kena bersihkan saluran air buang tu. Flushing saja. Okay, boleh flush pakai air, kan? Flush saja pakai air. Lepas tu dah boleh pakai dah. Tapi masalah ni akan berulang lagi. Alamak, ini yang tak payah tengok ni. Ada cara lain ni? Kena servis. Kena servis, sebaiknya gunakan kita punya produk lah. Gunakan kita punya VC Pro. So, servis aircon tu sebab VC Pro ni, VC Pro ni, dia punya fungsi dia adalah mereputkan daki-daki kotoran kat aircon tu. So, maksud bila kita sembur dekat cooling coil, lepas tu nanti VC Pro tu dia akan mengalir dekat bahagian takung air dia. Betul. So, nanti dia akan pergi tempat yang penuh dengan keladak tu, dia akan hancurkan, dia akan flush semua dekat saluran air buang tu. VC Pro ni dia boleh reputkan ni lah. Hancurkan kotor abu-abu tu. Bukan hancurkan aircon Bukan. Jangan salah faham. Okay, so VC Pro ni selamat, dia tak menghancurkan aircon, dia hanya menghancurkan daki-daki kotoran tu. Maksudnya, kenapa saya kata hancur? Bila kita kata hancur, resiko tersumbat tu memang tak ada. Sebab dia memang akan hancurkan. So jadinya, macam mana nak selesaikan? Servis aircon secara berkala, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, gunakan produk yang betul supaya aircon kita tak tersumbat. Itu je jalan penyelesaian. Itu je penyelesaian dia. Harap terjawablah soalan daripada Wan PA tadi.